Antara yang akan berlaku bila kita masuk saja ke bulan Ramadan adalah kita akan ada satu suasana Quran yang luar biasa. Kita lihat di kanan dan kiri kita orang baca Al-Quran. Di pejabat kadang-kadang ada majlis tadarus. Di masjid dan surau kita pun orang duduk dalam satu halaqah untuk khatamkan Al-Quran. Dan barangkali sekitar hampir ke penghujung 10 malam terakhir akan ada majlis khatam Al-Quran akan dilaksanakan di sana sini. Dan ini kembali kepada hubungan kita dengan Al-Quran. Dan bila sebut tentang hubungan seseorang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan daripada Allah Ta'ala melalui Nabi SAW kepada kita semua, apa sebenarnya hubungan kita dengan Quran tersebut? Kerana kita tahu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Ayat tersebut memberikan isyarat bahawa Ramadan sebenarnya bulan Al-Quran, dan memang segala aktiviti yang kita lakukan tadi, tadarus ke, khatam Al-Quran ke, hafal Al-Quran ke, semuanya adalah aktiviti yang terpuji. Cuma kita nak melihat bagaimana kita ini mahu berhubungan dengan Al-Quran dengan penuh makna. Itu yang paling penting. Kerana kalau hubungan dengan Al-Quran kita dalam bentuk tergesa-gesa, dalam bentuk kadang-kadang terpaksa, rasa dipaksa-paksa untuk cepat-cepat tu, sebab kita faham bila nak khatam Al-Quran, dia akan ada satu rasa urgensi untuk mengejar khatam Al-Quran. Sebab kita hanya ada masa 30 hari saja. Untuk orang yang bekerja, bila saja masa dia ada untuk baca Quran. Untuk orang yang mungkin baru nak kembali baca Quran, sepanjang setahun tak baca Quran, bulan Ramadan baru nak baca Quran, memanglah tersekat-sekat bacaannya. Apatah lagi kalau orang tu memang tajwid pun tunggal langgang, memang akan lambat bacaan Quran dia. Dan akhirnya bila kita mengejar nak khatam Al-Quran, dia akan menjadi apa? Akhirnya Quran tu rosak lah. Kerana akhirnya kita lebih fokus kepada nak habiskan khatam berbanding nak memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Sebenarnya dalam ayat tadi telah pun menceritakan kepada kita apa sebenarnya hubungan kita dengan Al-Quran. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat-ayat itu memberikan isyarat kepada kita betapa pentingnya untuk kita fokus kepada kesan interaksi dengan Al-Quran yang memberikan hidayah kepada kita. Dan Allah kaitkan dengan bulan Ramadan. Kan pelik kalau orang yang khatam Al-Quran berkali-kali tetapi Quran tidak memberikan hidayah kepada dia. Maka apa kita nak buat pada bulan Ramadan? Abdullah bin Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Nabi SAW, kam aqra' minal Quran? Al-Quran itu aku perlu khatamkan dalam berapa lama masa tempohnya? Dan Nabi SAW menjawab, fi syahr, dalam masa 1 bulan. Kita kena faham konteks hadis ni, dia yang bertanya kepada Nabi, bukan Nabi yang memberikan arahan. Dalam masa yang sama, dia iaitu Abdullah bin Amr ni kategori sahabat yang memang ahli ibadah dan zuhud lah. Dan kita tahu ni antara top sahabat juga. Dan ayah dia adalah Amr bin Al-As. Okay? Dan dia bertanya kepada Nabi, kerana barangkali dia ahli ibadah, dia suka baca Al-Quran, dia nak tahu Quran ni perlu dikhatamkan berapa kali, dalam berapa tempoh. Dan Nabi jawab fi syahr, sebulan sekali. Tapi dia reply kepada Nabi SAW, aku lebih kuat daripada itu, aku lebih mampu untuk buat lebih cepat daripada itu. Dan Nabi jawab fi sab'in, dalam masa 7 hari sekali khatam. Dan dia cakap lagi, aku boleh lebih cepat lagi daripada itu. Nabi SAW sebut kepada Abdullah bin Amr bin Al-As dan kepada kita semua, tidak akan mendapat faedah, la yafqah, tidak akan difahami Al-Quran tu siapa yang mengkhatamnya kurang daripada 3 hari. Ini adalah hadis yang umum, dia boleh diperlihat satu demi satu apa pelajarannya. Tapi secara general, apa yang difahami melalui hadis ini adalah Nabi ingin mengingatkan kita tentang akhirnya tujuan kita mengkhatamkan Al-Quran, menghafaz Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, membaca kitab tafsir. Akhirnya tujuannya adalah untuk mendapat faedah daripada Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Maka kalau kita dah perasan bulan Ramadan tu terkejar melampau sangat sampai habis tunggang langgang tajwid, habis kita ni memang baca Quran, baca ayat azab tapi tak rasa tersentuh dengan ayat tu. Baca ayat tentang syurga tapi tak rasa excited tentang ayat tu. Kita mulalah perlu memerhatikan semula kita sedang buat apa ni. Adakah kita sedang ada hubungan yang intim dengan Al-Quran, ataupun sebenarnya kita macam sekadar baca buku teks untuk dihabiskan supaya kita boleh apa sajalah nak capai dapat anugerah majlis khatam Quran ke apa. Maka kena jaga elok supaya hubungan dengan Al-Quran kita tu diatur untuk kita mendapat hidayah daripada Al-Quran. Khatamlah berapa banyak kali pun, silakan, mudah-mudahan ada pahala dan ganjaran yang besar untuk kita. Bacalah macam-macam kita tafsir pun, hafallah berapa banyak surah yang kita nak buat.
Tapi untuk semua orang yang diletakkan tujuannya adalah hidayah daripada Al-Quran. Marilah sama-sama kita mencari hidayah daripada Al-Quran khusus untuk bulan Ramadan, supaya pada bulan-bulan lain kita masih terus mendapatkan hidayah daripada Al-Quran. Takut kita mengejar benda-benda yang bersifat superficial dengan Al-Quran, khatam Al-Quran, tapi ialah kerana ia adalah hubungan superficial, tidak mendalam, barangkali pada bulan-bulan lain kita akan tinggalkan semuanya sekali. Dan itu sangat merugikan kita sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran. Inilah apa? Inilah Islam kita. Jika bermanfaat, sila like, komen dan share.